Mayat di dalam tangki air. Pada Januari 2013, seorang pelajar daripada Kanada bernama Elisa Lam telah dilaporkan menghilangkan diri semasa dia menginap di Hotel Cecil. Hotel Cecil ni pula dia terkenal dengan sejarah gelapnya tau. Ramai penghuni-penghuni hotel tu selalu cakap ada gangguan misteri lah. Macam ada dengar bunyi dan sebagainya lah yang berada dekat hotel tu. Hotel Cecil ni berlokasi di Los Angeles. Elisa Lam dilaporkan hilang setelah beberapa hari dia menginap dekat hotel tersebut. Kali terakhir diorang nampak Elisa Lam adalah melalui kamera CCTV yang berada dekat Hotel Cecil tu lah. Dalam rakaman tu menunjukkan Elisa Lam sedang menaiki lift. Dia tekan button lift tu, tapi pintu tak tutup. Lepas tu dia asyik jenguk dekat luar, asyik tengok luar kan. Lepas tu masa dia tengok luar tu, masa dekat dalam lift tu, dia macam tengah cakap dengan someone tau. Macam dia ada tengah cakap dengan someone tapi tak ada siapa kat situ. Ibarat macam tengah cakap seorang-seorang. So kelakuan dia tu sangat-sangat ganjil. Lepas tu masa dia dekat dalam lift tu, dia tekan banyak-banyak butang. Dia tekan banyak-banyak butang. Lepas tu kejap-kejap dia jenguk keluar pintu kan. Jenguk-jenguk pintu. So nampak pelik lah. Setelah beberapa minggu, diorang telah pun menjumpai mayat Elisa Lam berada di dalam tangki yang berada di atas bumbung Hotel Cecil. Apa yang membuatkan pelik adalah bagaimana Elisa Lam boleh berada di dalam tangki tersebut. So macam mana diorang boleh jumpa mayat Elisa Lam ni? Diorang jumpa lepas diorang dapat beberapa laporan daripada penghuni-penghuni hotel tu yang bagi tahu diorang punya tekanan air tu sangat rendah dan mempunyai bau ataupun rasa yang sangat aneh. Walaupun kes ni dianggap sebagai kemalangan oleh pihak berkuasa, disebabkan sejarah hitam Hotel Cecil tersebut, ia menimbulkan beberapa teori dan juga spekulasi. Kes ini kekal sampai ke hari ini sebagai satu kes paranormal yang paling misteri dan juga menyeramkan. Sehingga ke hari ini masih tiada siapa lagi yang tahu mengapa Elisa Lam berkelakuan sebegitu dan juga bagaimana mayatnya boleh berada di dalam tangki air hotel tersebut. Kalau korang minat lagi dengan cerita-cerita jenayah yang mengerikan dan juga cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, share, like dan juga follow saya dekat page ni. Okay?